Ramai yang tanya yang mana lebih baik, racun kimia ataupun racun organik. Jom kita bedah dengan ringkas. Ini racun kimia. Biasanya racun kimia ni kalau kita sembuh pagi, petang dah habis efek. Kadang-kadang kita terus sembuh, terus efek dekat serangga ataupun rumpai. Sembuh pagi, tengah hari rumput atau serangga dah start layu. Tapi ada harga dia. Residu yang boleh tinggal dekat buah, tanah pun boleh terjejas. Dan kalau silap bancuh, pokok pun boleh mati sekali. Yang ni pula racun organik. Racun organik ni macam kita guna bawang, neem oil dan sebagainya. Dia lambat sikit. Kadang kena sembuh konsisten baru nampak hasil. Tapi dia selamat. Tak rosakkan tanah. Dan serangga baik pun tak terganggu. Macam pepatung, ladybird dan sebagainya. Kalau korang nak hasil cepat dan ada kawalan, boleh guna kepada racun kimia. Tetapi kalau korang nak tanam sendiri, guna untuk suka-suka, tak kisah pun nak sembuh banyak kali sebab kita punya tanaman pun tak berapa banyak. Di samping boleh juga menjaga tanah korang. Organic is the way. Yang penting kita pilih racun ikut keperluan. Dan kita faham apa yang kita nak sembuh. Selamat bertani!